Ya, bila mereka pakat suruh komen pasal VJ aktor di India tu yang masuk dalam masjid buka puasa sekali apa semua tu kan, dia macam ni dik. Dia benda tu dia tak membuktikan bahawasanya dia tu buta sejarah. Dia belajar sejarah. Contoh yang paling senang, era zaman Pok Hang, Tok Hang dulu, Lee Kuan Yew lah masuk Singapura, dia pakai songkok. Last kali di mana tahu orang yang undi dia dulu hilang habis semua dah. Dia macam tu lah sejarah dia. Kira VJ tu aku respect lah. Respect tu bukan pasal apa, sebab dia cerdik, guna kepala otak dia belajar sejarah tu. Gampang pun kenal lah belajar sejarah tu. Aku tak kata pada siapa-siapa, tapi dia sejarah kan tau dah, sejarah. Wah, mengak-mengak orang cerita pasal sejarah yang duk pikuna talim pasal apa. Ada yang trigger, ada. Relax pada cerita sejarah pun takkan salah di sisi undang-undang. Baru lalu panjang tau. Aduh, kawan tu tengok semayang sudah lah. Dia tak sujud pun. Dia tak kepala dia sikit, dia letak di lantai pun tak, di kapet tu pun tak. Tapi yang bengap dia orang yang panggil pergi semayang sekali tu, duduk soft pertama. Satu lah nak cerita bagi. Yang faham, yang bodoh bagi kekal bodoh lah. Tak boleh nak buat apa lah. Penyakit bodoh ni, hang bagi coklat minda pun tak masuk kepala otak dia apa. Dia kena bagi racun gikwis bagi mampu. Terima tu brother.